ni. Girlfriend Eddie. Bukan bini Eddie. Ramai lah. Lepas kawan-kawan Eddie. Yang bini dia tak dapat jadi wali Allah. Jiran-jiran yang tak dapat jadi wali Allah. Kata tadi kan. Kawanlah orang yang akhlak. Akhlak baik tu apa maksud dia akhlak baik? Akhlak baik tu wali. Sebab wali ni. Dan keluarga kita pun boleh tentu ada akhlak wali. Kadang-kadang orang luar ni wali. Tapi dia kena orang tu akhlak wali macam mana. Orang tu kurang bercakap. Tapi tangan dia bergorak. Ni bunyi. Cik Sa ni dia gomah tanam bunga dan suka tanam benda ni Herba. Ni pokok ni pucuk manis. Tu yang kata anak 3 ni bukan sebarang budak. Ni pokok ubat dan. Dulu dia ada tanam pokok kunyit hitam. Ni kalau dapat ali orang dongki, mampu aku. Kita tanam orang dongki. Serai. Ni lah dan makan hari-hari. Dia bukan tunjuk rumah orang Tapi hari ni dia tengok musim muka orang dunia. Papa muka Tak rumah aku tu. Sebab kenapa? Satu kogo dia tu ada penyakit ain. Sebab apa? Jadi dah serah dia dah. Dia tak tahu macam nak selamatkan dia dah. Ni kan, kita dah putih. Kita jadi wali. Wali ni, perempuan bonci. Bonci betul perempuan. Yang tahu perempuan tu, dia kena perempuan tu bukan wali. Dia tak campas orang. Jam tolong. Mana? Kalau dia bising-bising pasal orang cerita benda dia berwali pun dia tak buat tak reti. Jadi dia jaga makam dia. Kalau dia nak kena Allah yang satu. Apa? Kau ni suka ngosek-ngosek aku. Burung ni suka ngosek aku. Suka dia usik aku. Ada kawan tadi dia marah mama tadi. Uzur. Hari ni, hari semalam pertama haid. Dan ambil darah kan. Tengok. Kalau dia ada kat misi ada. Dia bukan tunjuk orang tapi dia tunjuk burung. Kalau dia keluarkan berenang-renang kat sini. Sibuk kat sini. Dia bukan tunjuk orang tapi tunjuk burung tu duduk. Kan ni. Pedih ya. Tunggu kerja. Lepas tu dia datang kat dia kan dia seruk kat muka dia. Kerja Kerja kan ni. Ni kalau marah ni dia dah niat ni. Dia bagi bosan ni. Tang ni. Ni kalau ada orang di dunia dongki kat dia kan. Dia datang ni kan dijahanam ke pokok aku Padahal ni pokok wali ni. Okay, bila dia menjahanam ke pokok wali ni. Dia menjahanam ke pokok wali ni kan. Dia buat balik sing Sabah tu dekat rumah dia. Di rumah dia sakit jiwa. Dia tak boleh terima orang tegur kesalahan dia tu. Kalau boleh kesalahan dia tu dia tutup je. Dia. Tengok burung ni sekejap panggil sini. Sekejap kan nak sini. Ada tak ada. Ni kan ni lah. Apa dia yang cakap tadi? Politik ni. Dunia politik ni nak romak. Sebab dalam tu banyak orang berkelahi. Ni. Aduh tengok dia punya hotline pun dia tak on lah. Aku tahulah. Okey, cerita dia bukan yang ni. Contohlah ni mengenai rasuah. Rasuah. Kau duduk satu bidang tu, kau tak tahu apa tapi kau ikut arahan. Tapi orang tu dah cerita sebenar. Dia tak ceritakan kes yang sebenar. Padahal dia pergi ikut arahan tu, tiba-tiba orang yang dia yang ikut arahan tu wali Allah. Lepas tu scene tu, balik kat keluarga. Anak dia jiwa kacau, dia nak mati. Dia dah nak mati ni. Lepas tu Allah Ta'ala buka aib anak Dah nak mati, nak mandi jenazah, dia beradik gaduh. Situ gaduh, ni gaduh. Habis jahanam. Habis jahanam weh. Ni kita nak ajam ayah kita mengucap ni. Asyhadu la ilaha